Saya cakap terus terang, last minggu sebelum raya ni, orang paling banyak berbelanja. Anda nak tahu tak siapakah orang yang paling rugi sekali tak grab peluang ni? Setiap tahun, benda yang sama je jadi. Bila tinggal seminggu nak raya, orang baru panik. Orang baru fikir, aku belum beli hadiah lagi. Aku belum beli perfume lagi. Masa ni, dia demand naik mendadak. Dia sama je macam dekat pasar raya. Lagi last minute, lagilah ramai orang membeli. Tapi masa ni lah seller buat silap besar. Dia duduk tunggu je. Dia fikir, dia tengok dulu orang lain. Bila dia nak start, masa tu stok dah habis. Kurier dah tutup. Market dah orang lain bahan dulu. Rugi bukan sebab tak ada peluang. Rugi sebab lambat masuk. Rugi sebab lambat bertindak. Last 7 hari sebelum raya ni, ini masa orang beli tanpa fikir panjang. Orang masa ni membeli ikut emosi. Sebab takut, tak sempat. Orang dah tak kira sangat pasal harga. Orang nak cepat. Orang nak siap cepat. Kalau anda ada stok masa ni, anda boleh jual dengan confident. Perfume paling mudah nak gerak. Tak perlu fitting, tak perlu size, tak perlu nak trial. Anda buat posting kat media sosial, orang PM, insyaAllah deal. Sebab tu saya selalu cakap, kalau nak buat duit raya, masuk sebelum market panas. Sempena last kan Ramadan ni. So seperti anda semua tahu, saya ni ada buat promosi lelong. Kan. So saya nak, orang kata Ramadan ni saya akan hari-hari saya akan promote promosi lelong saya. So ambil peluang ni, marginnya besar, MOQ-nya rendah. Tapi kena ingat, kena cepat sebab supplier saya pun stoknya terhad. Saya pun stoknya terhad. Anda kena rebut lah last wave sebelum raya ni. Okey? Jika berminat, terus WhatsApp saya. Jangan tunggu esok, mungkin dah terlambat.